but not lonely. Ya betul. Orang selalu ingat kalau kita seorang-seorang, kita mesti lonely, sedih, kesian. Tapi betul ke? Boleh ke kita alone tanpa rasa kesunyian? Bezakan alone vs lonely dan kesannya. Ramai orang keliru antara alone dan lonely. Lonely sama dengan rasa kosong, sunyi, perlukan seseorang. Kalau alone, masa untuk diri sendiri, bebas dan lebih tenang. Kajian dari University of California tunjukkan kesunyian yang kronik boleh tingkatkan risiko kemurungan dan stres. Tapi bersendirian dengan pilihan sendiri boleh tingkatkan self-awareness dan mental clarity. Cara menikmati kesendirian dengan sihat. Kalau nak rasa alone tapi tak lonely, cuba buat ni. First, reframe mindset. Lihat alone time sebagai masa recharge, bukan hukuman. Yang kedua, buat aktiviti yang enjoy. Baca buku, explore tempat baru, journaling. Dan yang ketiga, kenal diri sendiri. Apa yang buat anda happy? Apa yang anda nak capai? Yang keempat, sambung hubungan dengan orang lain. Alone bukan bermaksud antisocial. Pastikan ada hubungan yang berkualiti. Bila kita selesa dengan alone time, kita akan lebih tenang dan kurang stres sebab kita ada ruang untuk diri sendiri. Kita akan lebih independent dan confident tanpa bergantung pada orang lain untuk happy. Dan kita lebih faham diri sendiri. Apa yang kita nak dalam hidup dan hubungan. Pernah tak anda rasa lebih tenang bila bersendirian daripada dalam crowd? Comment alone kalau anda boleh relate.